Kalau awak orang Islam, awak harus berhenti guna trending music ini. 一阴一阳之味道，仔细东来。明码标价的那些物，非黑即白。 Baru-baru ini, saya tengok ada banyak orang Islam post video dekat TikTok, lepas tu mereka attach trending music ini. Korang sebenarnya tahu tak, music ini, tajuk dia pasal apa dan apa message yang dia nak sampaikan dari music ini. Di sini saya nak korang berhenti sekejap, baca betul-betul direct translation lyrics ini. Kalau korang tahu bahasa Mandarin, korang akan faham. Sebenarnya muzik ini, dia penuh dengan maksud yang bercanggah dengan ajaran Islam. Termasuk unsur-unsur syirik, judi, riba dan juga prinsip hidup yang bercanggah dengan Islam. Tujuan saya buat video ini sebab saya nak memberi kesedaran kepada orang Islam yang nak menjaga akidah harus menjauhkan daripada unsur-unsur seperti ini. Lagu ini sebenarnya dia telah jadi trending dalam golongan Cina semasa Tahun Baru Cina. So semasa Tahun Baru Cina, banyak orang Cina telah tangkap video dancing ataupun video lain-lain mereka attach dengan lagu ini. Dan saya ada nampak seorang Chinese Muslim sister, dia ada menari dengan lagu ini. Dan saya tahu dia sebenarnya faham bahasa Cina dan pergerakan dia ada matching dengan salah satu lyrics dalam lagu ini serupa dengan sembahyang dalam kepercayaan orang Cina. Korang masih ingat tak, masa Tahun Baru Cina ada satu isu yang sangat kecoh pasal garis panduan yang dicadangkan oleh JAKIM dan juga Menteri Agama. Kenapa isu ni banyak kecoh? Kerana ada setengah pemimpin daripada golongan non-Muslim, mereka mengatakan bahawa garis panduan ni tak payah. Orang Islam dengan orang bukan Islam telah belajar macam mana hidup dalam Malaysia berpuluh tahun. Jadi sepatutnya mereka dah tahu dah garis panduan tu. Jadi mereka berpendapat garis panduan ni tak payah. Jadi pada masa tu, saya tengok sahaja ada satu orang Islam menari lagu tu, saya nak tengok benda ni boleh jadi trending tak? Dan orang Islam lain akan ikut tak? Dan sekarang telah lepas 2 bulan, muzik ini tiba-tiba jadi trending dalam golongan Melayu. Jadi pendapat saya, kadang-kadang orang Islam, orang Melayu dekat Malaysia, mereka tak semestinya faham bahasa Mandarin dan juga kebudayaan orang Cina, kepercayaan orang Cina. Jadi, semasa mereka menyertai acara-acara ataupun perayaan-perayaan orang Cina, tak semestinya mereka faham ada tak ini ada unsur syirik. Ada tak ini ada unsur bercanggah dengan akidah Islam. Seperti Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن